So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting in who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Dari luka, dalam gelap tiada suara. Rantai jiwa, tangan terikat, namun bara belum tamat. Keluar di perbudak dunia, kami nyala cahaya jiwa. Tiada lagi tunduk hina, langkah kami menuju merdeka. Bara revolusi, bakar segala gelita. Bara revolusi, lahir kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri yang baru, siri yang lebih efisien, lebih diperbaharui lah bagi aku. Pot Monolog bersama dengan Safwan Zubair. Mungkin ini adalah versi terbaru daripada aku sama dengan siapa? Cantik tak baju ni? Otai Reform is 1998. Sohor tau. Apa yang kita nak cerita lepas dah beberapa bulan, hampir 4 bulan aku tak bersiaran secara podcast tersembunyi. Sebab tu lepas dah 2 kekalahan daripada PRN Johor dan di Negeri Sembilan, macam-macam lah cerita, macam-macam agenda yang bagi aku sentiasa memerhatikan daripada jauh, kerana mungkin aku juga memiliki beberapa task yang tertentu terpaksa aku laksanakan. Mungkin anda melihat dia sebagai satu bentuk survive untuk hidup. Yes, survive untuk hidup. Mungkin itu saya setuju. Perception daripada anda itu adalah hak anda, bukan milik saya sendiri. Tapi kita lupakan tentang itu. Kita tak nak cerita tentang abang sayur, tak nak cerita tentang abang ikan. Tapi kita nak cerita tentang satu topik yang aku nak bawakan dalam siri yang ini adalah kekalahan yang tidak berbunyi. Bagaimana? Kenapa aku nak cakap tentang kekalahan yang tidak berbunyi? Sebab apa? Kekalahan yang tidak berbunyi ni dia berlaku di dalam parti yang menjadi satu kekalahan yang senyap dia berlaku dalam pilihan raya. Ya, mungkin daripada ada yang mengeluarkan informasi data dari segi data daripada Ilham Center baru-baru ni, kalau kita lihat menunjukkan prestasi-prestasi tertentu daripada parti-parti politik yang ada, walaupun dia katakan PH masih lagi dominan dalam mana-mana gabungan yang ada, walaupun kalah tetapi masih lagi digelar sebagai dominan di Negeri Sembilan. So ada kekalahan yang kita nampak. Kalau kita tengok poster dia koyak, bendera ada yang kadang-kadang ada yang diturunkan, ada yang terbakar dulu pun pernah berlaku. Operasi yang tutup pun ada. Calon terus mengaku kalah, penyokong pulang awal. Dan ada satu lagi yang jenis kekalahan, kalau korang perhatikan, yang sebenarnya mungkin tak sedar lah. Tapi bagi aku dia satu
satu sikap yang berbahaya. Kekalahan yang tidak berbunyi. Ia tidak datang dengan satu ledakan, tetapi ia juga tak ada memberikan satu siren. Tidak ada satu malam yang kita boleh tunjuk dekat sesiapa. Dekat sinilah kekalahan yang kita bermula. Kenapa? Ia berlaku secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Kan? Bila kalau kita lihat satu orang dia mula menjauh, satu kelompok dia menjadi dingin, satu cabang dia tiba-tiba berhenti bergerak. Walaupun tiba-tiba daripada aktif tiba-tiba terus jadi sunyi sepi, macam tak ada cerita, macam umpama parti baru yang baru nak wujud. Kan? Walaupun memiliki banyak jawatan tetapi tidak mampu untuk memiliki satu program yang utuh. Kan? Ada juga seorang ketua yang tidak lagi dipercayai. Ada mungkin seorang aktivis yang memilih dia lebih better, dia kata lebih aku duduk diam. Dan akhirnya pada pilihan raya dalam PRN yang lalu, mungkin kan, belum lagi aku tak ada buat kajian lebih mendalam ataupun aku malas nak pakai. Kita lihat dia macam normal. Bendera ada, tentera ada, dia calon ada. Ramai, satu Malaysia turun, kau bayangkan. Poster ada, ceramah ada. Tetapi tenaga politik itu sebenarnya dia dah mati lebih awal daripada bendera, poster, calon tu lagi. Sebab apa? Sebab daripada ayat ni. Mereka bukan tim kita dan tidak lagi sehaluan. Macam-macam seorang yang bijak pandai bercakap. Tetapi bila si tengin yang bercakap, begitulah jadinya. Dengan 10 kotak, 20 kotak tidak akan menjadikan apa-apa kalau ia tidak mempunyai sebarang rasa di dalam kotak yang kita berikan. Dan dia cakap walaupun satu parti. Itulah. Dan mungkin di sini kita perlu lihat semula satu ayat yang mungkin nampak kencing, satu ayat yang mungkin bagi sesetengah orang dia macam ungkapan biasa. Tapi sebenarnya ini satu konflik politik yang cuba dibuat oleh seseorang yang tengin juga. Kerana apa? Untuk mengekalkan kuasanya terus berada di puncak. Walaupun kita boleh je kalahkan dia dengan mudah. Persoalannya bukan siapa yang mengucapkannya, tetapi aku yang ucap. Mudah je nak kalahkan dia. Persoalan dia bukan siapa yang dimaksudkan. Hantarkan, kita letakkan ke tepi. Kita belum lagi nak cerita perlu ada 20 orang, satu individu dalam setiap cabang yang sama. Setiap cabang yang ada, mungkin itu mampu memberikan kemenangan kepada Anwar Ibrahim. Belum lagi nak cerita pasal tu. So, apa yang berlaku kepada sebuah organisasi politik apabila bahasa kita dan mereka mula digunakan terhadap orang yang sepatutnya berada di dalam rumah yang sama. Ketenginan ini yang akan membawa satu kekalahan dan juga malapetaka. Walaupun Anwar Ibrahim dia dah setting beberapa perkara tertentu, kan, tetapi ledakan yang cuba dibuat oleh si tengin yang ada, maka dia akan merencat perjalanan dan juga persiapan yang telah dibuat oleh Anwar Ibrahim. Kerana politik ini bukan sekadar satu pertandingan untuk mendapatkan undi. Kena ingat, aku ulang. Politik bukan sekadar pertandingan untuk mendapatkan undi. Dan undi tidak hanya boleh dibeli dengan membawa sekotak makanan yang tidak mendatangkan apa-apa kepada rakyat. Politik ialah seni mengurus hubungan kuasa, pengaruh, konflik dan juga kepercayaan. Kalau bodoh, saya ulangkan lagi. Politik ialah seni mengurus hubungan kuasa, pengaruh, konflik dan juga kepercayaan. Kalau bodoh, boleh menghadap saya. Tak ada masalah. Dan apabila kita melihat politik melalui kerangka ini, kita akan sedar kadang-kadang sebuah parti tidak kalah kerana lawannya terlalu kuat. Ia kalah kerana kebodohan yang tidak disedari oleh orang yang bodoh ini, yang tidak mempunyai keupayaan untuk bertindak sebagai satu sistem yang baik, tetapi mereka bertindak dalam satu sistem yang rosak. So, kita berehat sebentar. Aku tak nak cakap panjang. Mungkin yang selebihnya korang ulaslah sendiri.
Ciptalah persepsi anda sendiri. Tidak ada masalah. Kita berehat sebentar.